mereka yang beriman, yang berpindah berjihad pada jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka, dikurniakan sebesar-besar darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah golongan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Sampaikan khabar gembira kepada mereka daripada Tuhan mereka dengan rahmat kasih sayang Allah, redha Allah dan balasan syurga bagi mereka dalamnya, nikmat yang berkekalan, khalidina fiha abada, duduklah buat selama-lamanya. Sesungguhnya Allah amat besar balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah. Masih lagi kita diberi kesempatan berada pada tahun baru 1437 Hijrah. Dah masuk hari ini, hari yang ke-7. Cepat masa berjalan sehingga Nabi pernah menyatakan, setahun seperti sebulan, sebulan seperti satu Jumaat, yakni seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti saat, sehari seperti sesaat, sesaat seperti kita mengambil api dan kita bakar. Menyalakan api itulah kita sedang berada di alam di zaman kita ini. Begitu cepat masa berjalan, terasa macam baru sambut ma'al hijrah. Ya, walaupun ada yang tanpa pemahaman terhadap tuntutan hijrah itu sendiri. Allah Ta'ala beritahu kepada kita 3 golongan saja yang layak diberikan kebesaran oleh Allah, yang layak diberikan pangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang layak diberikan anugerah. Antaranya kata Allah, orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Mereka yang menurut segala perintah Allah dan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dakwa-dakwi, tanpa menghina, tanpa meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pernah menyebut, jika kamu melihat seorang lelaki secara zahirnya seringkali berada di masjid, maka katakanlah mereka itu golongan yang beriman. Dan kalau kita melihat secara zahir, dia menjadi penghuni tetap rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah antara golongan yang beriman. Yang kedua, orang yang layak mendapat kebesaran Allah, wahajar, mereka yang berpindah, berhijrah. Nabi pernah menyatakan, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi penghijrahan selepas pembukaan kota Mekah, melainkan niat dan berjihad. Pindah ke mana? Pindah untuk memenangkan Islam, pindah untuk menguatkan Islam, itulah kewajipan kita. Kalau hari ini isu pindah untuk menjahanamkan Islam, perpindahan untuk mengikut hawa nafsu, emosi semacam-macam, saya tutup lah. Kau buka. Kau tutup lah ni. Macam nak kacau. Ada bunyi. Tuan-tuan, berpindah untuk memenangkan Islam. Perpindahan akan berlaku sepanjang hayat kita. Kerana pindah ini satu fitrah manusia. Manusia suka berpindah. Pindah yang diharuskan, pindah yang diharamkan. Bagaimana pindah yang diharuskan? Harus ini kita kena faham makna boleh menjadi wajib. Kita berpindah daripada rumah ke masjid, perpindahan yang wajib, apatah lagi pada hari Jumaat. Kewajipan kita untuk berpindah meninggalkan rumah, berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan yang tak boleh kita lari daripada dunia ke alam barzakh. Lari mana pun kita akan mati. Qul innal mautal ladzi tafirrun fa innahu mulaqikum. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu nak lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, dia tetap akan jumpa kita. Lari ke mana pun jumpa. Hari ini banyak kematian, umpamanya di lebuh raya akibat tol lain,
Menteri kata kalau naik tol malangan akan kurang. Ya, kata menteri. Nampak kenal? Dalam WhatsApp saya tulis, dalam Facebook saya tulis. Ya, tak jumpa lagi sepanjang hidup kita. Menteri aku tak buka, tutup habis lah. Tutup terus. Tak sampai lagi dulu. Memberi alasan tol terpaksa dinaikkan kerana nak mengelakkan kemalangan jalan raya. Tahu-tahu ada orang langgar tiang, kita bawa kereta, kita yang mati. Sahabat kita engineer yang mati, orang Meru. Kemalangan satu keluarga, putus kepala. Antara kemalangan yang paling ngeri, orang yang tak saya tengok lah. Sistem jalan raya yang digunakan, minta maaf orang JKR, belajar di mana buat ni? Dia kata kita, tol kita antara tol yang termurah di dunia. Kerana dunia lain tak pernah ada tol. Padahal murah pun. Allah. Buat jaya. Dia bercakap kerana ada penyokong. Dia bercakap kerana ada orang yang tukang hanggu. Mengiyakan segala yang tak betul, mengiyakan. Tu yang keluar dalam WhatsApp, tol, toyol, tolol, bahlul. Tak nak mana dia. Sini dia. Allah Akbar. Kemudian hari pula dia buat demonstrasi di depan pejabat Wakil Besar Selangor membantah kenaikan tol. Kawan tu tak reti bahasa tu. Tak kena mengena dengan dia. Tak ada kena-mengena dengan dia. Tuan-tuan faham dah, tol ini bukan hak milik kerajaan negeri. Hak milik kerajaan persekutuan. Bukan hak dia. Dia kata konsesi itu syarikat swasta. Swasta yang dikawal oleh kerajaan persekutuan. Bukan kerajaan negeri. Jadi hanya menyediakan tanah dengan kawasan tertentu. Itu pun bayar, kadang-kadang tak bayar. Kita baca, balik tu saya cuba cari di mana perjanjian konsesi 20 tahun yang lepas. Dibuat di antara sebuah kerajaan dengan syarikat yang nak membina lebuh raya. Kita sebagai pemilik tanah berkuasa pun. Kita tuan tanah. Orang lain nak tumpang buat atas tanah kita. Tiba-tiba tuan tanah tak ada kuasa. Tuan-tuan tak tahu nak mengaji mana. Allah malam dengan bawah. Ya, waktu banyak tu kita pergi Kuala Lumpur lalu. Biasanya masuk tol Lata RM2, 3 tol RM6. Sekarang ni dia tambah lagi. Nak tak nak? Lalu saya test sekali. Test dia gedok tak bayar. Pok-pok tu legal. Rumah saya pucat lah. Awak bang, diamlah. Tu Lata sunyi sikit. Dia legal game plus kan? Lebuh raya. Kita mujuk kereta letak baru sangat, bubuk atas bandar. Speed juga lah. Dah lah lebih kat 10 km. Dia pintas depan seperti RM2 aku. Nak kes RM2. Legal kalau jadi. Hutang RM2 legal kalau jadi. Hak pelari duit 2.6 bilion tu tidak ada kesalahan. Dan dia tidak ada sabit kesalahan. Allah Akbar. Muslimin kita. Saya minta tolong lah. Oi orang tapis. Minta tolong orang tapis oi. Mendengar ni? Dengar. Jadilah orang cerdik yang bercakap macam orang cerdik, menyampaikan berita kepada orang yang cerdik. Muslimin jamaah rahimahullah. Ini perpindahan. Kita nak pindah satu syariat, pindah. Tapi jangan berpindah. Hari ini isu pindah yang dihalalkan, sedangkan perpindahan yang dihalalkan. Minta maaf. Dalam kelompok yang tidak ada jabatan, tidak ada persatuan lain yang menegakkan, yang berhasrat untuk menegakkan hukum Allah, tiba-tiba kita berpindah untuk bersama dengan kafir habis penentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Adakah kita nak menghalalkan apa yang Allah halalkan? Falyatafadhal ya syaitan. Na'udzubillah.
Pindah jadilah orang yang berakal. Pindah dengan tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentu kita ingat, emosi kita, syaitan tak pernah putus asa. Dia akan memberi pada kita pelbagai idea, hujah untuk menghalalkan apa yang diharamkan oleh syarak. Tentu kalau pemindahan yang sedang berlaku hari ini, adakah menguntungkan Islam atau semakin melenyapkan perjuangan Islam? Tentu saya diserang di Manjung. Saya diserang. Jadi kita jenis pertahanan kuat. Selamat. Saya selamat. Ustaz tunggu apa lagi? Terus aku. Ustaz berpotensi. Kerana ustaz berpengaruh untuk dilantik, diletak sebagai calon pangku. Kalau itulah matlamat saya, lama dah tertibat. Saya bukan bermatlamat untuk menjadi orang yang akan dihina, dicerca oleh masyarakat. Tujuan kita nak menyampaikan mesej Islam. Siapa pun yang dipilih, itulah imam kita, itulah ketua kita, yang insya-Allah di depan dia ada Quran, di depan dia ada hadis Nabi SAW. Kalau dia pun buang Quran, dia pun buang hadis, biar tinggal aku seorang. Makna hijrah. Tentang buka kisah hijrah Nabi SAW. Sebelum Nabi berpindah, antara yang berpindah Suhaib Ar-Rumi, orang yang berbangsa Rum, orang yang datang ke Mekah, merempak datang di Mekah, dia pinjam dengan orang kafir Jahilah. Semasa zaman sebelum Islam dia berniaga dan menjadi jutawan di Mekah. Orang yang kaya, memiliki ratusan ekor unta. Dulu unta lah kaya, sekarang BMW. Sekarang duit 2.6 bilion, jutawan. Suhaib Ar-Rumi jutawan kerana ada pelbagai jenis binatang ternak. Unta ratusan ekor, kuda puluhan ekor, kedai lagi. Harta perniagaan dia daripada Syam, Taif. Dia antara orang kaya. Ketika dia mendapat syariat untuk berpindah, sebelum Nabi berpindah, tetap orang kaya biasa nak pindah. Bawalah segala benda yang dia ada. Tak sewa kontainer. Zaman kita sewa kontainer, nak pindah. Sewa kontainer semua siap. Barang-barang semua siap masuk kontainer. Pada zaman kita lah. Sampai tengah jalan ada JPJ. JPJ itu di bawah kawalan Abu Jahal. Abu Jahal dia banyak badan semua besar. JPJ pun dia, polis pun dia sekat habis. Dia sekat Abu Jahal, dia sekat Suhaib Ar-Rumi. Aku nak pindah ke Madinah. Mana borang declare custom. Bahasa mudah lah. Borang custom nak keluar Mekah Madinah, bukan dekat, jauh 500 km. Mana borang declare custom, mana borang GST. Contohnya cek habislah nak keluar, nak lari, nak bawa kekayaan Mekah. Kata Suhaib, apa nak apa sebenarnya? Kami, dia guna bahasa dulu. Nanya kami ni nak bantu. Kesian kalau pindah banyak sangat, siapa ni tak bawa. Tu kami kutip betul sebab nak bantu, nak naikkan beri. Dia hujah lebih kurang. Hujah lebih kurang. Cuma ayat berbeza lah. Abu Jahal guna hujah sama. Kamu ni banyak barang sangat, nak bawa macam mana? Kata Suhaib, kamu nak bawa? Kami dah syarat. Kalau kamu nak pindah-pindah, dengan syarat kekayaan yang ada pada kamu ini ditinggalkan di Mekah. Tuan-tuan, Suhaib Ar-Rumi dia tahu, kalau tinggal barang dekat Abu Jahal, uyuk. Itu orang Jahilah zaman sebelum pindah. Semua Jahilah, semua kaki koprak berniaga. Ketika nak pindah, nak berniaga di Syam, di Taif, di mana sekalipun, nak dekat pasar malam Gunting ke, nak keluar kawasan, dia keluar daerah, bukan keluar Seribu, keluar Lahore. Segala harta mereka, orang kafir Jahilah, penyokong tegar Abu Jahal, ketika nak pindah, tak bagi barang pada Abu Jahal. Dia cari siapa? Cari Rasulullah. Kalau tinggal barang Abu Jahal, tinggal 1000, makan sekedok lagi. Semua tinggal barang kat Nabi. Tinggal 1000, ada 1000, tak pernah diusik. Bayangkan, Suhaib Ar-Rumi kata, yang pada ambil dia. Aku tak kisah. Abu Jahal seronok berguling. Niatkan nak
perang, nak gaduh, nak berbunuh-bunuhan dengan Suhaib, atau saya kata ambil lah. Aku tak kisah, berlambak hatta Allah banyak. Dia pindah batang kau sampai di Madinah. Orang yang berniaga sampai Madinah jumpa Ansar, pinjam sikit. Tidak pinjam tekun lah. Dia pinjam dengan Ansar. Ansar ni maknanya orang yang suka menolong. Tuan-tuan bayangkan Ansar, istilah yang digunakan syariat. Golongan Ansar bukan tolong bagi rumah, bukan tolong bagi harta, bahkan tolong bagi bini. Tuan, saya ada 3 bini, tuan nak hak mana? Ada? Wali? Ya, ada wali. Tuan, saya ada 3 bini. So, 3-3 ditempel. Ustaz Zainal main seorang, tak sambung. Ustaz nak mana bini? Tu katok naya Ustaz. Ansar selalu, dia tolong. Dia buat pinjaman dengan orang Ansar. Dia berniaga, menjadi jutawan semula di Madinah. Dan dia antara penolong Nabi SAW. Yang inilah hijrah yang menguntungkan Islam. Bukan hijrah sampai rampas jabatan. Hijrah sampai rampas ahli. Dan atas nama Islam, kenapa mengambil ahli daripada Islam? Ambil satu lain, banyak satu lain. Kenapa? Kerana emosi kita bukan lagi berpaksikan Al-Quran, tapi berpaksikan kemenangan semata-mata. Kita tinggalkan apa yang dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak hijrah itu fitrah kita. Tapi biarlah berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang layak mendapat kebesaran Allah, mereka yang berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan diri. Tuan-tuan, kita di Malaysia hanya minta harta, belum minta diri. Tengok baru ni seorang wanita Palestin yang dibunuh dengan 8 das tembakan, mempertahankan aurat, dikepung oleh tentera Israel. Tuan-tuan, tapi tak digambarkan secara terang dalam berita Astro, berita kita tak cerita berhari-hari. Dia cerita sambil lalu, itu pun jam berita tengah malam. Kisah wanita Palestin yang dikepung, minta buka tudung, dia pertahankan tudung dia sehingga ditembak mati syahid. Tuan-tuan, mempertahankan tudung. Kita tudung tak boleh beli, duit berlambak. 1 meter tudung berapa duit? Macam tudung 1 meter berapa bilion? 1 meter. Allah. Yang masuk berita berulang-ulang kali apabila pemuda Palestin mengganggu wanita Israel. Tuan-tuan, kenapa berita kita keluar berulang-ulang kali tentang maklumat pemuda Palestin mengganggu wanita Israel? Kalau tak ada kena-mengena, dia tak akan tayang berulang kali. Dia bukan terserempak memang nak jumpa pun. Tak, terserempak di PBB. Terserempak. Terserempak kita boleh lari macam Abu Jahal lah. Abu Jahal kau jalan seorang-seorang dia di kota Mekah. Tuan-tuan, Abu Jahal satu yang saya puji dia. Abu Jahal. Tempat lepak dia di kawasan masjid. Ini Abu Jahal. Tempat lepak dia kawasan Baitullah. Ini Abu Jahal bagus dia. Lepak dia masuk masak ketum tak tahu. Geng dia lepak dalam kawasan Baitullah. Dia berjalan tak berjalan seorang. Kalau jalan seorang, tiba-tiba dia nampak Nabi. Tuan-tuan, dia akan kono Allah. Orang yang pengecut ketika berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jumpa seorang-seorang tak berani. Dia jumpa ramai-ramai, cakap dengan seorang dia boleh. Dipanggil Abu Jahal sejak dulu, kini dan selama-lamanya. Ada di mana-mana tu. Muslimin jamaah rahimahullah. Kata Allah, yubashirhum rabbuhum. Yang Muhammad sampaikan kabar gembira pada mereka daripada Tuhan mereka. Orang yang beriman, berpindah, berjihad, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat balasan syurga. 3 perkara yang menjadi rebutan orang yang beriman. Duduk dalam rahmat Allah walaupun tak kaya, duduk dalam redha Allah walaupun tak semewah mana kehidupan dia, asalkan langkah dia, berjalan dia tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Tengok hari berlaku Jerbu, ingatkan habis tu. KL Selangor, anak saya cuti lagi hari ni. Jerbu makin teruk. Tak dengar seorang pun nyebut inilah bala daripada Allah. Tak ada. Sampai lupakan syariat Allah Taala. Dia datang Jerbu ni bala.
minta masjid buat mayang hajat, minta surau buat mayang hajat. Waktu yang sama, program kemungkaran macam biasa dijalankan. Buat konsert besar-besaran di Stadium Merdeka yang peminatnya adalah di kalangan umat Melayu. 2-3 hari lepas, minggu lepas saya tengok konvoi motosikal yang berhimpun Stadium Batu Kawan, geng muda-muda. Sudah saya pergi rostok, tak singgah di hentian lepas manggung di hentian kecil tu. Saya pada rumah tu tengok sebelum baik bentar macam mana kalau kongsu ya. Berhenti waktu Zuhur, saya berhenti tengok geng motor cukup ramai, geng muda-muda, lelaki perempuan ada tu. Tengok gaya kita, pengalaman jenis ni bukan jenis kahwin. Dia kahwin lain. Dia kahwin nak pegang laki, malu. Nak pegang laki, malu nak tengok. Ya. Tak kahwin tu dia duduk berjalan. Saya jenis gatai mulut. Dari mana ni? Kami dari Berang kecil, dari Rawang, dari Ipoh, Simpang Pulai. Mana nak pergi perhimpunan beliau. Saya sekarang ni waktu Zuhur dah masuk dah. Tempat surau kita ni kecil. Tak, saya 2 orang, jom kita sama-sama jemaah. Pakcik minta maaf, sembahyang tak ada dalam jadual kami. Jawapan siapa ya? Sembahyang tak, pakcik, sembahyang tak ada jadual kami. Tuan-tuan, kita ikut belakang sepasang naik motor, tuan-tuan, Masya Allah. Tak nampak orang pun ada motor. Kepala duduk raga. Kalau mati waktu itu, syahid. Inilah penyakit yang diberikan oleh mereka yang berkuasa hari ini untuk menggembirakan, bagi seronok. Bagi seronok, inilah habuan. Kita tak cari seronok, kita cari 3 benda: rahmat Allah, redha Allah, balasan syurga. Khalidina fiha abada. Nikmat syurga, na'imum muqim. Na'im tu nikmat, muqim yang berkekalan. Mukim ni macam kita duduk mukim, tak ada pindah. Dapat nikmat yang tak putus-putus. Inilah target orang yang beriman, target orang yang berpindah, target orang yang berjuang atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Soal menang, soal kalah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih mengetahui. Logik akal kita memang tak terima. Logik akal, kerana kita boleh menang ustaz kalau orang Cina tak tolong. Kita lupakah intan surullah yansurkum? Adakah kita beranggapan orang bukan Islam lebih utama daripada ayat Quran? Inilah yang sedang berlaku. Lupakan Quran, lupa habis. Dia hanya tengok pada logik akal. Kita buat taharus siasi dulu. Kenapa? Dia menerima hukum hakam Allah. Bila menjadi penentang hukum hakam Allah, tak kira siapa depan kita yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dia musuh kita, dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin sidang jamaah yang dihormati sekalian, ini bagi semangat gimana? Ya. Sebab ada kita yang tak faham konsep hijrah yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan dalam peristiwa hijrah yang kita ulang balik, antara yang menolong memudahkan urusan Nabi berpindah adalah syaitan. Bukan syaitan tolong Nabi, syaitan tolong musuh Nabi. Dia jadi kacau berbau. Syaitan datang bermesyuarat di Parlimen Darul Nadwa. Speaker dia Abu Jahal, bukan pendekar Amin muda. Ya, speaker Abu Jahal. Ya. Parlimen tersebut panggil mesyuarat tergempur. Yang kita Malaysia ni jarang mesyuarat tergempur. Tak pernah ada. Kalau ada pun isu ni isu remeh-temeh, tidak ada kepentingan untuk rakyat. Hilang duit berjuta-juta pun tak ada kepentingan untuk rakyat. Kita bagi brim, tutup mulut habis. Senyap. Tak. Ada dalam yang dapat brim, oh, bersyukur, berguling. Naik tol sikit, naik minyak Kupang, Allah apa kira Ustaz Kupang, tak miskin kita. Ya. Minyak naik Kupang, turun Kupang. Tiap-tiap bulan turun Kupang, naik Kupang, naik 2 Kupang, turun 2 Kupang. Negara yang kaya minyak turun naik Kupang. Negara yang tak ada minyak juga sila pergi ke Thailand. Bulan 8 dulu dah turun RM1. Bulan 9 tak naik, bulan 10 tak naik. Thailand ni pentang macam mana tengok. Dia bodoh ke
untuk bermusyawarah dengan manusia yang menyamar sebagai setan. Padahal lah. Faham ni? Ulang. Faham lah. Dia datang untuk memberikan idea bagaimana nak menghapuskan Nabi SAW. Antara idea yang dia bangkang, tangkap Nabi, buang daerah. Dia tak suka. Tuan-tuan, syaitan tak suka buang daerah. Pasal luar daerah Mekah, ramai kabilah-kabilah yang belum terima Islam. Buang Nabi di sana, cakap pandai, dia kempen habis. Orang luar Mekah masuk Islam, dia serang kamu berjahat, mampu hang. Dengar-dengar tuan-tuan pandangan daripada YB mana tuan? Namanya Abu Aswad. YB bukan YB mana? Bukan serai. Baru sana. Speaker tolak. Pandangan kedua Abu Muqtari, tangkap Muhammad, bom nyawa, hantar Sungai Buloh ke Kajar. Salah tak salah, tak kira, tangkap dulu. Lepas tu bicara. Abu Jahal senyum ni. Ini idea yang benar. Kata setan, tak boleh. Dalam penjara wahai Abu Jahal, semua musuh kamu. Muhammad ni pandai kata. Dia kempen, banduan semua masuk Islam, mampu hang. Dah kali pandangan yang paling aula diberikan oleh Tuan Speaker sendiri. Kita bunuh Muhammad SAW. Yang ni hak lain tak kata apa. Syaitan lompat guling. Yang ni aku setuju. Dia bunuh. Zaman Nabi nak bunuh jasad Nabi. Zaman kita Yahudi tak membunuh nyawa kita, membunuh hati-hati kita. Kalau membunuh hati tuan-tuan, hak haram nampak halal, hak halal nampak haram. Hak baik nampak buruk, hak buruk nampak baik. Konteks inilah yang kita kena faham bahawa hijrah ni bukan hanya disambut pada bulan Muharram, dia wajib disambut sepanjang hayat kita. Bagaimana kita menjadi umat Nabi SAW. Muslimin jamaah rahimakumullah. Dah. Surat 14. Kita ada. Ada kita. Okey 14. Okey 14. Surat. Kita ada hilang dia. Kita sambung lagi dalam pembicaraan tentang ahwali yaumul qiyamah. Hal keadaan pada hari sebelum dan sesudah kiamat. Kerana kita tuan-tuan telah bersedia atau tidak bersedia, matlamat kita adalah akhirat. Kata Allah tadi, mati semua orang tak nak. Semua orang lari. Lari macam mana sekalipun, dia akan datang kepada kita. Doa yang kita minta, tuan-tuan, yang kita minta selalu, ya Allah, matikan aku dalam kebaikan. Jangan kau matikan aku dalam keburukan, dalam kejahatan. Baik macam mana, jahat macam mana, bukan emosi. Baik dan buruk berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca awal doa yang imam baca selalu, Rabbana taqabbal minna salatana tamah waghfir lana dzunubana amma wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. 3 doa. Ya Allah, kau terimalah amal ibadah kami, sembahyang kami. Tamah semua sekali. Daripada A sampai Z minta diterima. Walaupun amalan kita ya Allah banyak cacat celah, banyak kekurangan sembahyang kita. Saya ngaku kita tak sempurna, tak perfect dalam sembahyang kita. Kerana kita sentiasa diganggu oleh syaitan. Walaupun diganggu tak sempurna macam mana Allah, saya minta ya Allah kau terimalah, inilah kemampuan aku. Waghfir lana dzunubana amma, dan ampunkan dosa-dosa aku semua kali. Dosa kita banyak. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, tak sengaja. Merancang nak buat dosa, tak merancang nak buat dosa. Ada belakang. Wala tu'adzibna, hak ni paling besar kali. Dan janganlah kau azabkan kami ya Allah pada hari kiamat. Wala tu'adzibna yaumal qiyamah, jangan diazab kami pada hari kiamat. Antara azab hari kiamat ialah kita ditimpa sakaratul maut. Tuan-tuan, saat yang paling menakutkan bagi orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Saat yang paling ditunggu oleh mereka yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang mati beriman, dia minta ya Allah, aku nak minta mati lagi kerana aku rindu untuk bertemu
malikul maut. Seronok mendapat nikmat ketika datang sakaratul maut. Bagi yang beriman, yang mati munafik, mati fasik, mati jahat, mati dalam keburukan, mati saat dia berpindah menentang Allah Subhanahu wa taala, mati yang dia cukup gerun sehingga disebut itulah antara azab yang paling berat bagi kehidupan orang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Muslimin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita bukan golongan tersebut. Qala al-musannif rahimahullah taala. Saya ingat kemudian dulu pada 119 tanda muka surat 14 baris yang keempat di bawah. Kemudian berkata Allah Jalla Jalla, Allah yang maha tinggi, lagi tinggi. Tidak ada yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Israfil, wahai Israfil, ini antara peristiwa ketika berlakunya kiamat. Anfuhu fisur, tiuplah suara kamu. Suara Israfil, tiupan sangkakala, tiupan wisil, tiupan yang menakutkan. Maka ditiup sekali lagi bagi tiupan yang kedua atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ditiupnya oleh Israfil sekali lagi, maka berbunyilah sangkakala itu. Jeritan sangkakala yang menghancurkan, yang pertama menghancurkan segala bumi dan cakrawala. Contoh orang kafir, agama bukan Islam, dia percaya juga adanya kiamat. Orang kafir hak ngaji agama dia, sebab agama asal agama langit, semua ada cerita kehidupan masa dunia, kehidupan setelah mati. Dia panggil apa? Doomsday. D-O-O-M. Kiamat. Itu maksud mana ni? Tidak lagi ya. Terlupa. Okey. Dia tak benda berlaku. Orang kafir dia merencanakan kiamat ni akan berlaku, tapi hanya melibatkan bumi. Dia tak, bumi akan hancur, gempa bumi, tsunami, jahanam habis. Akan hancur. Dan dia tak percaya dengan alam lain yang nampak tak nampak, lalu kita bersedia untuk berpindah ke alam lain. Orang kafir dia bersedia untuk berpindah ke alam lain. Nak pindah ke mana? Dengar kan, nak pindah ke Marif. Nak pindah ke Marif. Pasal apa? Marif tak nak kena guna dengan kiamat. Bumi saja. Pakat standby buat perancangan nak pergi Marif. Bila nak pergi? Tunggu berlaku kiamat. Masalahnya bila kiamat? Perancangan yang baru disebut dulu dalam jangkaan dia Space 1999. Ingat dulu drama orang putih. Tak ingat, bohong sangat. Semua minat, saya minat tegur. Space 1999. Dia berjangkakan tahun itu tahun kiamat. Tahun lepas, tahun tu tak jadi kiamat. Tak jadi rupanya. Dia buat tekaan anggaran yang lain, yang baru. Yang baru dah lepas dia 2015 ke 12 lepas dua. Yang terbaru dia buat jangkaan jauh sikit. Tahun 3025. Dia tahu dia tak ada juga. Dia bingung buat pikat lagi apa itu. Tahun 3025, lambat lagi tu. Dan kita. Dan. Kalau pergi logik, kalau dan tuan cucu kata tak wan bila nak mampu. Ada. Allah. Dia tahu kiamat. Dia nak lari ke bagi. Bagi kita orang beriman, atas nama makhluk ini, atas nama alam yang nampak tak nampak, semua akan hancur. Dengan tiupan sangkakala itu, hei segala tulang yang patah dan segala kulit dan daging yang hancur, berdirilah kamu, dan segala dimakan oleh burung, dimakan oleh ikan yang di atas bukit, dalam bumi, sahaja yang dalam laut. Maka bergeraklah segala bumi dan keluarlah segala mereka itu kembali kepada jasadnya. Segala bumi tulang yang hancur. Kita mati tu berapa lama? Ya, berapa lama hancur lagi kita. Kata orang Melayu, pecah perut 40 hari. Tu yang buat tahlil mari 40 tu. Ya, hari 100 apa dia? Hari 100. Bukan sahabat. Tak ingat saya. Hari 100 tinggal tulang selongging. Lain semua hancur habis. Buat tahlil. Lepas tu lupa terus. Dah yang tak betul sebenarnya. Menghadiahkan ayat Quran untuk si mati, bagi keluarga kita, jiran-jiran kita, biar sepanjang hayat kita. Jangan jadi
kes yang berlaku di Mandung baru ni amat menyedihkan. Selepas dalam sebelum Mahajirah berlaku kematian yang saya nak ulang pun masih ulang banyak kali dah. Yang kita rasa malu bila datang anak nak jumpa Tok Imam, dia tak kenal Tok Imam tempat dia. Nak uruskan mayat ayah dia. Saya tengok maja, datang 2 orang jamaah ustaz ganggu kerja. Ustaz Imam sini ke? Tak, saya orang dua. Ada apa tuan? Saya ambil jumpa imam. Ustaz, mana imam? Tuan, orang mana? Saya orang sini. Tak kenal imam. Tuan ustaz tak kenal. Imam belakang. Saya imam belakang. Imam biasa ngaji, sembang lepas tu. Saya belakang. Tak ada apa tuan? Cerita ustaz sebab ayah saya mati sebelum maghrib tadi. Okay, saya putih kuliah sekejap, dia sembang imam. Imam kata, orang ni orang sini ustaz, lama. Tapi tak pernah. Dia dengan ayah dia, dengan si mati, dengan anak dia memang tak pernah datang ke masjid. Tapi tak kenal imam. Bincang-bincang, okey tak apa ustaz, boleh tak? Okey, kita pergi ziarah imam lepas Isyak, kita pergi ziarah. Habis kuliah kita ziarah. Sebab kematian ziarah untuk ambil pengajaran. Habis kuliah Isyak saya pergi. Sampai-sampai termayat yang tutup dengan kain panjang, langsung tak diusik oleh anak-anak. Tak diusik, tak diminyakkan, tak dipejamkan mata, tak tutup mulut, tak dibuang baju, tak dibuang seluar. Kita orang dua. Saya di situ beritahu, okey ambil gunting, ambil minyak, urut mata ayah biar sampai pejam. Gunting ustaz, gunting kerak baju ayah. Esok senang kami nak mandi. Boleh tak? Boleh ustaz. Kita pun balik ya. Besok pagi, 7.30 lepas subuh, minum kopi dulu, kena berjalan. Imam telefon, ustaz boleh bayar 8 suku lah. Pergi sampai rumah, nak tahu rumah tuan, baju pun tak diusik, seluar pun tak dibuang. Saya kata, tuan-tuan ni anak dia ke siapa? Kami tak kerti ustaz, lepas ustaz balik kami tak kerti nak buat. Bayangkan kita buka, tuan-tuan, mayat yang kita buka dah semalam, petang malam, buka pukul 8 pagi, najis yang cukup busuk. Ini antara azab sakaratul maut, terkeluar najis ketika dibentak roh kita. Bayangkan, saya kata hari ni saya buat kering lah. Keluar bahasa Kedah habis, angkat mayat, panggil anak-anak adik dia, angkat, hempah mandi. Aku jadi mastermind. Jadi pengarah urusan saja. Supervisor, saya tak pegang. Bayangkan anak yang nama puak, tuan-tuan, ketika pusing mayat ayah yang nak basuh punggung, lari keluar, busuk tai ayah, muntah. Tuan-tuan, inilah penyakit yang ada pada kita. Penyakit apabila manusia diberikan keserokan, diberi hiburan, langsung kita lupa akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menyedihkan, selesai urusan sembahyang mayat tersebut, ketika dihantar ke kubur, seorang anak pun tak ikut. Bukan anak tak ikut, Tok Imam yang patut baca talqin pun tak ikut. Pergilah mayat seorang-seorang diri, dibawa oleh driver van. Van tolong bawa sampai di kubur, tukang ganti pun tak ada. Dia kata, ustaz saya blank, tak tengok, tak telefon, siapa tak tengok. Ustaz saya berdosa. Saya tarik mayat, jatuh dum. Dia dah van kan tinggi. Tarik seorang-seorang, tarik mayat, golek-golek depan tiang lahap, letak elok-elok, dia terjun bawah. Kawan-kawan nak tarik, nak sambut, dia bukan sambut buah belang, sambut benda yang berat, jatuh ke debu. Ustaz saya berdosa. Dia tanya dia, hang pusing tak mayat arah kiblat? Pusing ustaz, selamat aku. Dia kata selamat aku. Oh ustaz, kalau tidak kena kawal balik. Dia tadi pusing, alhamdulillah. Tak, siapa takin tak? Takin berapa seorang? Tinggal gitu je. Malamnya pula anak menghantar makanan ke masjid. Sudah kuliahnya 2 malam, hantar di masjid, tulis nota, minta tolong untuk imam buat tahlil arwah untuk ayah. Dia balik habis. So, imam tanya, ustaz buat tahlil tak? Tahlil malam ni hukumnya adalah haram. Makanan yang dihantar haram dimakan. Maka kata haram tu, siapa pun tak ambil. Lebih kurang dalam 50 bungkus, siapa tak makan. Ini kan nilai kita, orang masjid yang ditawarkan nasi bungkus, ya, kerana sanggup meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ayat ini menyebut, siapa pun kita, tulang kita yang patah, kulit yang hancur, daging yang lebu, yang dimakan burung, dimakan ikan atas bukit dalam
MS-17 itu. 370 yang tak jumpa sekarang. Tak tahu duduk di mana. Kejap-kejap ada kat pulau di Filipin. Kakak terpau di sana. Tak ada apa, silap. Dia macam drama polis pada. Kalau kena bohong macam dayang. Allah. Tapi cerita sebenar tuan-tuan dalam bukit saya. Cerita sebenar saya sembang dengan orang yang ada kepentingan selama 3 jam. Saya sembang dengan dia di Pantai Merdeka. Isu MS-770. Dia minta, Ustaz tolong. Ya, itu ya pesanannya. Dia cerita siap dengan lakaran, siap dengan target, siap dengan segala maklumat. Ustaz, kalau hang dedah, hang kena, aku guna. Wallahu a'lam. Kenapa tak jumpa? Ia ada satu modal yang besar. Isu benda kata 1 MDB duit hilang. Orang pekat marah. Tak tahu keluar nyataan, kita jumpa sayap kapal terbang. Wartawan tak tanya anak MDB, dia tanya terbang di mana? Di Filipina. Kakak terpau di sana. Lupa sekejap, duit hilang. 3 hari, lupa. Timbul pula isu yang besar, harga ekor naik. InsyaAllah tunggulah ni. Jumpa pula ekor kapal terbang. Di mana? Tak tahu lah. Sikit gantang kan di Taipei. Kita tengok itu. Jumpa di mana? Allah. Ini penyakit yang ada pada kita. Jenis tak mau sedar. Dah kena kelentong tu je. Dia dah cerdik sampai tak cerdik. Kalau tak cerdik, okey tak? Ni dia cerdik, macam tak cerdik. Ada sahabat saya tu. Profesor ni, pecahan pencen. Dia kata, Ustaz, saya pencen Ustaz. Dah pencen dah 2 minggu Ustaz. Saya berjanji dengan isteri saya nak bawa dia dengan anak, dengan cucu. Kami nak melancong sambil memancing di Pulau Phuket. Kawan baik, pesyarah. Ustaz, hang selalu masuk sana. Macam mana cara nak pergi mudah? Kata mudah sana, jangan bawa bini lah. Mudah lah. Buat bini payah. Ustaz, saya mudah je. Tuan bawa geran photostate sampai Canggu, cari kedai insurans Thailand, bayar RM20 untuk 9 hari, pergi cok IC, cok pasport, masuklah. Dia pun dengan semangat bawa cucu, orang pencen. Lepas 2 hari, jumpa balik di Maju. Tuan pergi lagi. Itu semangat lagi. Tolak lepas subuh. Pergi. 2 hari besok Ustaz jumpa kat Maju balik. Tuan, cepat balik. Ustaz nak cerita pun aku malu. Dia kata orang, dia kadang dia diuji dengan hak asal cerdik, pensyarah, bukan orang bodoh. Sampai-sampai dekat kedai insurans, ambil geran kaitan lain. Bawa kaitan Estimo, geran kaitan Avanda. Contoh dia. Boleh masuk tak? Penyakit. Tak boleh masuk. 5 jam manjung ke Changlun, patah balik, makan angin. Tak sampai ke Thailand, sampai Changlun je. Balik. Ustaz nak pergi pula, tapi lama lagi lah. Biar hilang malu sikit. Ni balik rumah cucu pergi. Seorang macam mana, Phuket okey ke? Cucu pergi. Profesor tuan-tuan, hak kangkung ni Allah Alam lah. Hak kampung tak ada sijil, betul orang tipu lah. Dia aman tu bit TV 3. Ada istilah aman tu bit TV 3 Ustaz Melayu. Rukun iman yang ke-7 dan ke-8. Wallahu a'lam. Kita baca balik. Kehidupan kita di mana pun kita berada, tetap kita akan balik bertemu Allah Taala. Kesemuanya akan dikembali kepada jasad yang asal. Maka datanglah ruh segala mukmin kepada jasadnya. Maka berkata jasad, "Hai ruh yang takut akan Tuhannya, sempurnalah engkau, maka aku sempurna." Dan berkata ruh yang segala ruh yang kena azab, bagi jasad yang kena azab, yang celaka kejadian, binasalah engkau dan binasalah kami. Ruh ketika dikembali kepada jasad yang mukmin, dia kata ahlan wa sahlan, sempurnalah kehidupan kamu dan sempurnalah kebaikan yang akan kamu dapat. Ruh yang jahat, yang kena azab, datang pada jasad, maka kamu akan membinasakan kami dan kami akan membinasakan kamu. Binasa itu bukan binasa hancur mati.
binasa dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kehidupan kita hari ini kita bersedia atau tak sedia, kita dah menuju ke arah kematian. Siapa pun kita, di mana pun kita berada, itulah matlamat kita. Adakah kita nak mati dalam keadaan kita mendapat redha Allah, atau kita nak mati dalam keadaan disebut sebagai ruh yang menghina jasad kerana menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Ruh kata, padan muka aku, gitu maksudnya. Padan muka aku, padan muka kamu. Kerana di dunia hidup dengan penuh celaka, maka binasalah kehidupan kita selepas ditiup ruh. Maka masuklah sekalian ruhnya kepada jasadnya dan berhimpunlah mereka itu atas kira-kira amal mereka itu. Seperti firman-Nya, yauma nahsyurul muttaqin ila rahman wa qad awlasuqal mujrimin ila jahannam wirda. Betul mudah. Pada hari yang dikumpulkan segala ruh orang yang bertakwa ditujukan kepada Rahman, kepada Allah, dan dihimpulkan ruh orang yang berdosa ila jahannam, ditujukan kepada neraka jahannam. Tentang kita buka hadis, kita buka rujukan kehidupan kita di dunia, kita boleh bertemu muka. Tak kira siapa, mukmin atau kafir, di dunia boleh jumpa muka. Di akhirat, hari kiamat, orang mukmin diletakkan di tempat yang lain, orang kafir di tempat yang lain. Takkan bertemu muka kita pada hari itu. Tak jumpa dah. Betul, ruh kita yang mati tuan-tuan, sampai di alam ruh, dia tanya kamu. Sampai ahli baru tempat ruh orang mukmin, selamat datang ke alam ruh bagi orang yang beriman. Dia tanya, mana kawan kita? Antara dia dengan kamu, siapa mati dulu? Kata kita, kawan kita mati dulu. Tak ada sini pun. Tak ada sini ke mana? Duduk sini. Tak ada sini, tak ada di alam yang baik, duduk di alam yang penuh dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Tak bayangkan. Kita itulah kehidupan kita, berjalan roh mukmin ke tempat Allah, berjalan roh orang berdosa mujrimin, dia akan menuju ke neraka. Adakah kita sanggup jasad kita yang kecil ini menanggung azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan fikirlah. Maka berjalanlah mereka itu pada setengahnya. Adapun pada tatkala itu menilik khalaik, makhluk-makhluk yang berjalan itu, maka adalah kelakuan berjalan mereka itu atas kira-kira amal mereka itu, dan melihat Nabi SAW akan suatu kaum, maka berkata ia kepada Jibril AS, tengah-tengah jalan makhluk di padang mahsyar, di alam akhirat, berjalan mengikut amalan kita. Amalan kita yang baik, jalan ke tempat baik. Amalan yang keji, tempat yang keji. Tuan-tuan, kita ni dengan saya kira diri dia, kita makhluk yang cukup dhaif. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sembahyang, kita duduk atas dasar syariat, pun kadang-kadang kita tergelincir. Tergelincir. Duduk tengah sembahyang pun tergelincir. Tengah sembahyang, debat sembahyang, kita cukup perhatilah. Jangan kita sembahyang dalam bentuk orang yang jahil. Sembahyanglah orang yang reti bersembahyang. Tuan-tuan, jaga hukum hakam, kerana syariat mengajar kita sembahyang A to Z. Tak ada yang ditinggalkan pada kita. Berapa ramai orang kita yang sembahyang, tuan-tuan, ikut suka, ikut selera masing-masing. Na'udzubillah. Kita yang sembahyang ikut syariat, tuan-tuan, pesan bangun, duduk rapat saf, itu pun diganggu oleh syaitan. Bayangkan kita sembahyang seorang diri, sembahyang ikut selera kita, sembahyang ikut sedap kita. Kita lemah. Kita tak faham apa yang kita baca, kita tak faham apa yang kita minta. Berapa ramai tak faham Fatihah, berapa ramai tak faham doa, tak faham qunut, tak faham tahiyat. Dan waktu itu dia berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentang syariat sembahyang tak ada meninggalkan kita. Kita waktu sembahyang yang khayal pergi mata. Waktu sembahyang, tuan-tuan, merata dunia. Mana tak pergi? Muslimat biasa pergi mana? Pergi mana? Waktu sembahyang. Biasalah biasa. Mana? Tesco. Maidin. Lagi mana? Giant. Semua supermarket. Tuan-tuan, naik kereta, nak pergi Tesco, supermarket, nak pergi Giant, Ecosafe, Ion, tak ada masa kita naik kereta. Masa sembahyang, semua kita masuk.
buku Allah Allah. Tak tahu. Ya. Sembahyang kita di mana? Orang lelaki biasa pergi mana? Angkat api pergi mana? Kedai kopi. Kedai kopi main damaji. Apa lagi? Pergi pejabat. Merancang untuk mancing. Allahu Akbar. Pergi mancing gula-gula ikan tak ada. Baik pergi bangku ikan banyak. Allahu Akbar. Dan saya pancing saya minat baru ni orang bagi makan. Orang balik dari Thailand pergi mancing. Makan tengok terkejut dia masak di kedai tu. Ikan kerapu dia dapat seekor 35 kilo. Dia tak aku niat Ustaz di sana aku niat bagi hang makan. Dia balik kerak kepala dia hantar kedai buat sup kepala ikan. Macam kepala lembu. Tengok takut. Makan kat 20 orang haram tak habis. Besar sangat. Sedap langsung. Sumpah kepala dinosaur. Besar. Allah. Nikmat tak ada. Kita sembahyang ada nikmat tak? Kita makan kita ada nikmat. Oh, telan. Isap rokok. Tembakau Cina. Keluar asap berbunga-bunga. Rasa nikmat. Sembahyang. Rasa nikmat rasa apa? Rasa meluap. Contoh, walaupun rasa meluap, ya Allah, inilah kemampuan yang aku mampu. Ampunkan dosa. Kalau kita besok akan berjalan dengan sembahyang kita, berjalan dengan sedekah kita, berjalan dengan apa yang kita buat, sehingga bertemu dengan Nabi SAW. Nabi kata apa? Melihat Nabi akan satu kaum, berkata ia kepada Jibril, adakah kalian itu umatku? Maka sembah Jibril, tiada di sana ya Rasulullah. Kemudian datang satu kaum yang amat banyak, yang memenuhi segala padang, maka berkata Nabi SAW, inikah umatku? Ya Jibril, maka sembah inilah Rasulullah. Inilah umat kamu. Jadi Nabi dia tengok di padang mahsyar ramai sangat, dia tanya Jibril, ya Jibril, ini ke umatku? Dia kata dia bukan, ini kaki lawan. Bukan umat Nabi. Sampai jumpa pokok yang banyak, baru Jibril kata inilah umat kamu. Tuan-tuan, apa dia ceritanya? Maka hampirlah kita kepadanya. Hampirlah kita ke Nabi SAW. Lalu bersabda ia kepadanya, betapa kelakuan kamu di bawah siksa, maka menangislah mereka itu. Maka tertangis juga Nabi SAW. Nabi tengok tanya, adakah kamu umat aku? Jawab ahli baca, ya kami umat kamu. Tapi Nabi kata, kenapa duduk dalam siksaan? Nabi bertanya, soalan yang Nabi tanya, kita mendengar, menangis seluruh ahli masyarakat. Dan Nabi turut sama menangis. Kenapa Nabi menangis? InsyaAllah kita sambung pada bulan depan. Minta nyawa kita dipanjangkan oleh Allah dalam rahmat, dalam redha dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit promosi. Iklan. Bukan iklan cepu. Saya dilantik sebagai duta. Bukan duta Malaysia. Duta Malaysia ke Syria, ke Yaman bukan. Dilantik sebagai duta Mahat Tahfiz. Itu yang tanda kita pun. Tahfiz Adin, Kampung Cangkak Cermin, Air Tawar. Dekat rumah saya. Yang hari ini dah ada 77 orang murid dalam menghafaz Al-Quran Al-Karim. Ada seorang dua yang agak ke depan belajar. Dia masuk tahun pertama, tahun keempat dia masuk. Dia ada iman, dia hafalan cukup kuat, dah lebih 10 juz. Ada budak yang agak pikat dia slow. Mahat Nabi tersebut dalam dhaif, dalam sebuah kekurangan, hanya mendapat dana daripada yuran. Dan salah seorang hamba Allah kita mewakafkan rumah dia, rumah banglo, wakaf rumah banglo yang bernilai hampir 450,000. Dia wakafkan rumah tersebut untuk kegunaan Mahat Tahfiz pelajar yang insya-Allah akan menghafal Al-Quran dan boleh memberi syafaat kepada ahli keluarga dan kita yang bersama dengan jalan Al-Quran kami. Dengan lantik sebagai duta, kita ustaz bukan lantik saja. Lantik untuk melengkapkan pembinaan. Nak bina Mahat Tahfiz di
hang sembang dengan kubur. Budak-budak digempak tu pakat tak berani. Cukup masa leno. Kalau ada juga seorang dua yang nakal. Tak, biasalah tuan-tuan. Budak kampung. Ya, ada geng jumpa geng nakal, dapat tangkap, beli roti malam-malam, tengah malam 2 pagi. Didenda dengan dibotakkan kepala. Sebagai satu lambang ni gangster tahfiz. Kata di masjid, di Lumuk ada orang ni dilantik sebagai gangster masjid. Gangster masjid tu jaga jangan khianat amalan di masjid. Dia tu ada orang yang khianat, ada orang curi dalam masjid, ada orang anti kuliah, ada. Dia sebagai gangster masjid dia kawal. Kalau ustaz tu silap, salah ke, dia juga akan tanggungjawab. Ni gangster masjid. Masjid lama tak ada air, tak pada gangster, tua-tua belakang dah. Tak payah gangster lagi tu. Dia diminta untuk mencari dana, dan saya beritahu dengan pengusaha, saya akan cuba mencari sekadar mana yang saya boleh. Mencari dana wakaf, tuan-tuan, saya nak mensiarkan permulaan pada malam ini di peringkat Masjid Lama yang kita target mencari 1000 orang. 1000 orang untuk memberi sumbangan sebanyak seorang 1000 dalam tempoh tak kira berapa lama. Paling panjang bagi tempoh sehingga 100 bulan. 1 bulan pada sebulan RM10. 1 bulan cukup 1000. Itu kira paling cerai. Dan saya sediakan borang, tuan-tuan, saya tak paksa, dan kita hanya memberi kelapangan untuk mewakafkan bagi kegunaan bukan hanya ma'at tahfiz, bahkan dalam sekitar kawasan masjid, kawasan pengajian yang akan digunakan segala yang kita buat itu. InsyaAllah cukup banyak mana saya dapat, saya akan gunakan segala khidmat jasa kita dalam lama. Saya dah bincang dengan pihak pengurusan tentera, dia sanggup akan tolong bina tanpa ada upah, melainkan diupah dengan makan. Dapat duit sejuta, juta itulah kita akan guna untuk buat barang, beli barang dan bina bangunan. Kalau biasa kontrak sejuta, 500,000 uyuk upah, 500,000 untuk barang. Tuan-tuan saya offer. Siapa yang nak berjumpa saya lepas ni, jumpa lepas ni, besok ke, lusa ke, tempoh selama 100 bulan. 100 bulan berapa lama? 12. Lebih kurang 10 tahun, 8 tahun. Dia tengok siapa dulu. Dia wakaf dulu ke, dia mati dulu. Dia mati dulu. Allah alam, saya buat tawaran RM100 selama 10 bulan, RM50 selama 20 bulan, RM20 untuk 50 bulan, RM10 untuk 100 bulan, atau 100 kali. Terpulang mana yang mudah. Dengan tujuan tidak ada kepentingan peribadi. Saya lantik pun dia orang terkejut, sebab ustaz saya mengajar sana, dia lantik terus 2 orang, seorang lagi ustaz daripada Kuala Lumpur sebagai kita, untuk mencukupkan bilangan wang ringgit tersebut. Sekadar mana yang kita dapat, kita akan buat dulu, buat untuk letakkan asas tapak. Dan dalam konteks tuan-tuan, saya juga minta tuan-tuan doa, mendoakan kalau minggu ni abang saya bersama saya, kami akan pergi ke pejabat kedutaan Arab Saudi untuk menghantar dokumen sumbangan derma daripada kerajaan Arab Saudi dengan siap bahasa Arab. Kita dah siap dah, malam tadi siap, nak bawa minggu ni insyaAllah, nak cop duta untuk mendapatkan dana. Kalau dapat yang tu, kita akan bukti serta-merta kutipan, dan kita juga akan serah pada pihak sekolah untuk pengurusan sekolah pula. Wallahualam, saya minta maaf tuan-tuan, inilah tawaran yang mampu saya berikan semata-mata untuk kita memudahkan urusan kita perjalanan kita di akhirat kelak insya-Allah. Saya minta maaf bahasa-bahasa lebih masa tuan-tuan. Malam ni ada bola? Tak ada bola? Apa? Tak bola, tak bola lagi. Orang lelaki sebut bola dia pantang sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat dan ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.